kejayaan paling besar bagi kita apabila kita dapat masuk dengan semua orang yang kita kenal, kita masuk syurga bersama-sama. That is a kejayaan. Hai, Assalamualaikum semua. Bersama saya Izzati Syairah, host pada hari ini. Untuk rancangan kita adalah Recharge Business with Purpose. Dan pada hari ini kita ada seorang insan yang sangat special. One of my friend yang kita dah kenal for quite some time. Yes, Syah? betul. Ya, wow, amazing. Berapa lama dah kita kenal sebenarnya? I think dah lebih daripada 4 tahun. Oh, 4 tahun ya. Wow, Wow, I think so. amazing. Alhamdulillah. So hari ni hari yang sangat special. Hari ni kita bertukar Zati Betul. jadi host Dah hari episode ni. 7 kita change. Tada. Okey, kita nak memperkenalkan Tuan Fadli Shah. Okey, hari ni kita bagi Shah je. Okey, founder kepada Akar Digital Digital Media Company. Yes. Dan juga founder kepada Community Recharge Business with Purpose. Yes. So welcome Shah hari ni. Thank you Zati. Thank you so much. Alhamdulillah kita di episod 7 Shah. Alhamdulillah. It's been a very meaningful journey so far. Zati rasa bangga dan appreciate the opportunity given sebab daripada this kind of platform lah kita boleh connected to the same like-minded punya usahawan. Correct. Dan kita belajar banyak betul daripada usahawan-usahawan sebelum-sebelum ni juga. Menarik sangat and hopefully lebih ramai orang akan menonton. Betul. Dan boleh juga support page ni YouTube page ni. Yes. Supaya boleh share dan memberi lebih banyak manfaat. Okay, hari ni Fadli Shah, kita nak tanyalah Fadli di sebalik nak membangunkan Akar Digital dan juga community ni kan. Pernah tak Shah terfikir yang sebenarnya apa yang Shah tengah bina ni, community ni bukanlah sekadar another community ataupun platform sebenarnya. Dia ke arah nak membantu lebih ramai usahawan. Pernah tak imagine sebenarnya benda ni berlaku? Okey. Kalau kita recap balik macam mana timbulnya idea kita nak buat recharge circle ni ataupun recharge ni. Asalnya I terfikir business ni is a lonely journey. Masa mula-mula I start 2018 tu, I tak tahu pun pasal audit. Tapi I dah register Sdn Bhd. Lepas tu I tak tahu macam mana nak buat account. Lepas tu nak ambil staff seorang, tahan seminggu je. Lepas tu ni macam-macam lah. And I go through benda tu seorang. Dan after habis tahun, 2 tahun, lepas tu kita mula jumpa orang-orang lain. Kita belajar dengan orang lain juga. Until dah 3-4 tahun kenal dengan Izzati. Ada kawan-kawan yang very supportive sebenarnya. So I start dengan a few friends, kita kata why don't kita kita buat podcast. Siapa-siapa saja usahawan yang rasa nak berkongsi, yang ada purpose untuk membantu juga community, so come and share dekat kita punya podcast. Itulah idea kecilnya. Until today bila dah jalan business purpose dah jalan 7 episod. Mana ceruk dia tak pergi, dalam hutan, dalam sungai. Interview dekat dalam sungai tu kan sangat rare punya moment sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau tengok behind the story tu lagi macam-macam cerita yang saya rasa kita akan appreciate benda macam ni. Betul. Bukan actually nak bagi tahu business tu bukanlah setakat duit ringgit, bukanlah untung sahaja semata-mata. But kenapa seorang tu journey dia buat business? Kita nak belajar. Yelah, ada inspiring punya journey yang diorang lalui. Sangat. Kan, saya sebenarnya sampai satu hati sampai saya mana? menangis tahu waktu episode tu. mana? Episode yang keempat especially. 4, Kira Farm. Banyaklah actually. Wow, thank you so much for the opportunity. Dan kita kalau boleh kita nak terus buatkan macam ni dan mudah-mudahan kita ada kekuatan untuk buat. Dan of course nak bukan sebab Izzati, bukan sebab saya, tapi kita tengah usaha juga buat kita punya circle, kita punya group, so everyone can come and join us. Tak ada apa-apa pun, kita tak charge apa-apa pun. Macam semalam dekat group Recharge,
kita jumpa, saya tanya satu soalan, sales sekarang macam mana? Everyone was telling they are struggle. I see. So ada seorang tu dia coach dekat bahagian marketing and sales. Dia kata why don't they buat sharing? So Wow. that is all about The ni lah. community punya sharing. So we yang help each memberi lebih other. banyak manfaat. Betul. Dan kita dapat tahu sebab hari tu kita cadang nak buat kita punya meet up dekat TNL. Lepas tu kita dapat respon yang very slow. I buatlah poll. Tanya siapa yang dalam KL, siapa luar KL. Rupanya ramai luar KL. So mungkin kita kena consider online punya ni pun kan. Betul. That's good untuk dapat feedback So kan. slowly lah kita building up the community, insyaAllah. InsyaAllah together lah kan in this journey. Sebab semoga platform ni menjadi amal jariah yang akan Betul. menyumbangkan manfaat kepada lebih ramai. Actually kan, kalau I boleh share masa zaman COVID dulu pun kita dah mula buat benda ni dengan Jabatan Pertanian. I see. Kita buat, saya belajar, sebab saya duduk belakang tabir je, tak di interview pun dulu. Tapi saya belajar usahawan tu buat 5 purut. Daripada situ rupanya 5 purut ni daripada semua benda boleh jadi produk. Lepas tu ada usahawan 5 purut lain belajar daripada usahawan ni. Yang dia tak tahu pun benda ni rupanya boleh export. Benda ni, saya kata very interesting. Wow. Yelah, kena because I think dalam perjalanan usahawan ni kita kena banyak belajar kan, and you can learn a lot daripada usahawan-usahawan di luar Tadi sana. pun saya belajar juga, macam contoh Zati dengan BNI. Kan cakap kan macam mana kita nak jumpa orang baru setiap hari. Yeah. Very interesting sebenarnya. I'm considering untuk masuk BNI juga. Alhamdulillah, join the club. Tak apa, I will But be that's glad. the value that we sharing lah actually. Betul. Benda-benda macam tu. So hari ni Dia Fad baru recharge. tahu kenapa Zati dalam platform tu. So okay Fad, nak cerita sikit lah about how you began lah daripada awal tu kan. Perjalanan dia was very macam you daripada muda dah tahu ke nak menceburi dalam bidang media, digital media ni? Okay. Adakah dia satu perjalanan yang you sudah tahu daripada awal ataupun you dah discover along the way? Boleh share tak sedikit sebanyak Actually perjalanan nak menubuhkan sampai sini dah. digital, Okay, alright. awal-awal tu? Actually awal memang tak tahu because dekat sekolah I memang tak belajar langsung. The turning point You tak belajar serious. ni budak nakal ke? Saya You budak tak nakal. fokus? Saya sangat budak nakal yang tercicir. I Sebab tu sekarang ni saya banyak pergi ke sekolah-sekolah untuk tolong student yang kan ada student yang macam kelas belakang kan. So I memang one of the kreatif ni kan. batch boring. panel. I panel nose untuk TVET juga. Jadi I promoting TVET juga sekarang ni. Okay. But the turning point entah macam mana ada rezeki I masuk UniKL belajar multimedia. So apa yang ada di Akar Digital ni is multimedia. I've been in the industry dekat 20 tahun. Alhamdulillah. So fast forward 2018 I resign 24 jam. Last office adalah Telaga Biru Okay. because of some frustration lah. Lepas tu I baru realise kata I tak ada plan apa-apa nak kerja kat mana apa semua, tapi I resign. Kan bodoh namanya tu kan. Lepas tu Itu nama impulse tak sedikit kan. lepas tu cuma masa tu I realise masa tu umur I 29, I realise sebab I ni every 5 years I ada benda nak achieve. Jadi 29 masa tu I kata dah nak masuk 30 dan nak pergi 35 ni, but I don't have any plan sebab 35 I kena buat business. Alright. So I tak ada saving, I tak ada apa-apalah yang pasal bisnes I tak tahu apa. Tapi I kata kalau I nak try, I better try now. It's now or never. Kan? So masa I resign tu I tak ada kerja. So I roaming around my circle. I tanya dengan a few friend, you nak tak I jadi freelancer you apa semua ni, what's not. Come across my partner now, Rashid. Alhamdulillah, jumpa dia dari situ. Ya, betul. Jumpa kat mana tu? Dia memang before dia buat logo dengan I. Okay. So I design lepas tu habislah. Alright. Rashid dan Mursyid ni kawan. So bila I call Rashid, I kata I dah berhenti tapi I nak buat bisnes sendiri sekarang ni, freelancing. So do you want to be one of my client? So bila tu entah macam mana dia call Mursyid. So kita meeting. For the first time in my life, kita meeting subuh di Bukit Jelutong, Masjid Bukit Jelutong. Lepas tu meeting, dia kata orang hebat-hebat ni meeting subuh je.
Betul. So meet with Murshid and Rashid. Murshid kata, okay, never mind. Tak cakap apa-apa pun. Murshid start je cakap, dia kata, Rashid, besok you register Sdn Bhd. Syah, you buat you punya produk, you buat you punya package, dan kita roll out. Wow. Itulah namanya rezeki 2018. Tak ada modal, tak ada apa. Alhamdulillah, I start from there. Tahun pertama ni memang I bagi tahu dekat staff-staff pun I kongsi. Tahun pertama mungkin I owe Rashid dalam 30,000, 50,000. Tahun kedua macam tu. Tapi now memang tak ada owe apa-apa. Alhamdulillah. Tapi nak bagi tahu, ada setengah-setengah guru bagi tahu kita kena ada 6 bulan saving apa semua tu. Benda tu di mazhab I tak terguna pakai. But again, kadang-kadang kita ada fund atau financial yang bagus pun mungkin ada challenge dekat tempat-tempat lain. But rezeki I selama 8 tahun ni, Alhamdulillah dah sampai ke sini. I ada tim yang sangat hebat. Klien yang sangat memahami. Saya rasa 8 tahun ya ada up and down, but saya tak pernah rasa susah lah. Saya tak pernah rasa susah. So boleh tak Syah rewind sikit kan, apakah cabaran yang pernah seorang Fadlisha lalui yang sampai hari ni lah, maybe it's very deep, and then yang Syah nak share kepada usahawan sana yang mungkin sekarang mengalami situasi yang sama. Ada tak that moment, I know maybe this is going to be macam ni, tapi probably benda ni akan memberi manfaat dekat orang di luar. Ada tak that moment yang you feel nearly nak give up ke? Kalau I tak adalah nak mengeluh, is on of course ada moment kan. Of course ada moment. Okay, kalau I tak datang daripada background business, I tak tahu buat business, family I tak buat business. 2018 when I resign, I pula jenis perangai I tak suka berhutang dengan orang. So I ingat lagi 2018 selama 6 bulan tu, tiap daripada pukul 2 pagi sampai subuh I tak boleh tidur. Cause macam panic attack sikit lah. Memikirkan. Tahun bila ni? 2018. So every night I macam anxiety lah, macam fikir macam mana nak buat sale, ada tak sale, ada tak orang nak ambil produk apa semua. Tapi bestnya masa tu jadi usahawan ni, I always keep on kata, aku dah tak ada siapa dah ni. Dulu ada majikan, aku dah tak ada siapa dah, aku ada Allah je. So masa tu baik sikit. Every subuh bangun, sebelum subuh bangun, doa. Tapi memang relationship tu kita jelas, kita kata Allah je yang boleh bantu. So memang submission tu everyday to Allah, submission to everyday to Allah. Slowly memang kita cemas, tapi slowly Allah buka. Tengok, kalau pandang balik 8 tahun dah ya. Macam mana buat kan. Dan of course lah ada cerita-cerita, macam contoh awal-awal tahun pertama tu kita dapat supply lebih kurang 700 power bank ke KLCC, diorang punya annual dinner. So I ada 2 staff masa tu. Masa tu kita buat packing kat sini lah, kotak apa semua. Lepas tu staff I kata kotak tu short, tak cukup. Besok nak delivery. Tapi order tu cukup apa semua. Okay. So I dapat tahu dah lewat pukul 2 pagi I datang sini. Okay. Lepas tu I message Rashid, I kata Syed, staff kata kotak tak cukup, so now I have to go and check. Punggah balik, buat satu. Tiba-tiba Rashid datang. Okay. So dia kata, you okay Syah? Ni memang kawan yang sangat baik lah. You okay Syah? Lepas dia kata, mana yang dah kira apa semua ni. And then kita kira-kira cukup. Ya Allah. Habis dia macam tersilap kira lah kot. Dia tersilap kira. And dia ada di antara. But kita kena buka balik semua. 700 tu kena buat balik. Redo again. Dah pukul 2 pagi tu namanya cekal. Dan apa yang nanti belajar daripada Syah hari ni, bila kita, something yang I boleh relate ialah dalam bila kita menjalankan bisnes ni, tawakal tu betul, sangat tinggi kan. Sebab kita tahu rezeki ni semua daripada Ar-Razzaq. So kita buat apa yang kita mampu. Betul. Pada waktu tu. Panic mode. Tapi Alhamdulillah lah. Ya betul. Alhamdulillah. Kalau tak pening jugalah nak tai chi macam mana semua tu. Cuma masa tu memang saya confident cukup.
So bila staff kata tak cukup tu, okay tak apa, never mind, I will sort lah. But bila cukup tu, okay lah, lega lah. Tak apalah. Wow. So Rashid, thank you Thank you, Rashid. for understanding. Tapi Rashid dia sangat tenang. Tenang ya. Dan dia always datang as ever. Saya kan, saya perasan ada benda-benda yang saya cemaskan. Ada satu lagi projek ni kan. Saya accountant, sebab dia ni pada saya dengan musik dah millionaire dah lah pada saya lah. Okay. They are my mentor. Selama 3 tahun saya buat bisnes, saya tak pernah rugi. Saya tak pernah alami rugi. So saya kata, tapi saya dengar kawan-kawan kata, buat bisnes ni kalau nak pergi ke 1 million, before that 100,000 tu kena rugi dululah. So actually saya tak nak kena benda tu lambat. So saya look forward, saya punya 100,000 ni nak rugi bila. Ya Allah. Betul, saya selalu cakap dengan Rashid macam tu. Sebab dia selalu cerita dengan saya juga. Dia rugi macam mana, orang tipu macam mana. Faham. So itu pada saya, bila dia share tu, itu adalah rukun yang kita kena go through. Bila kena go through, saya look forward lah benda tu. Saya kena. Ya. Saya kena. Bila you tahu bila? Value semua 97,000, 98,000, almost 100,000. So this one bila ni? Tahun bila? Itu tahun ketiga, which is 2020. Macam kelakar. You tahu tak ada macam you akan kena chicken pox like or not, tapi you tak tahu bila, tapi you have to look forward. Betul. And betul, you have to look Macam forward. chicken And pox I tu really lah kan? look forward for that. Macam bila. Okay, bila kena, I was so frust. Walaupun dah anticipated lah. Yelah, of course lah. Macam tu kan. Perasaan tu dia dah dapat dah, ilmu knowledge tu, information tu dah dapat dah, tapi perasaan tu tak tahulah macam mana kan. I kena. So masa tu kita ada kedai dekat Jalan Tengku Rahman. So ajak Rashid, nak ajak few friend jumpa. Tu jumpa depan-depan dia, saya kata, Syed, kita projek yang hari tu kita rugi, this is the figure semua. Lepas tu dia dengar, okay, so entah jumpa Ana nak buat apa? Tak ada apa, nak bagi tahu je. Okay, kita dah rugi kan? Okay, move on lah. Dah macam habis tu duit tu macam mana? Tak ada Syah, you tak dapat duit tu, you takkan dapat duit tu. That's it, move on. It's a hard punya lesson that we learn. Sangat-sangat lah. Wow. Tapi you know right, but you dah lepas 100,000, then that's it. Nah tu. Wow, amazing, Syah. Kita buat lah. Tapi macam bila kita jumpa jutawan besar-besar kan, when you hit 1 million, it's easy for you to make 1 million. Betul, sangat-sangat betul. InsyaAllah. So the idea is back to the recharge. Kalau ada, betul, awal memang struggle 10,000 pun susah. But kita duduklah dengan orang yang pernah buat 10,000, yang easily buat 10,000. Ada orang mungkin setahun dia susah nak buat 10,000, tapi ada orang boleh buat dalam 1 minit 10,000. So kita kena pergi cari orang tu. Dia mesti ada trick benda tu. Sebab semua orang ada 24 jam kan, Syah? Yes. Betul. How you handle you punya time management juga? Saya baru tanya dia. Nah, InsyaAllah. Nanti kita mungkin waktu yang ada community recharge tu kita boleh Mira, share. betul, sangat-sangat. InsyaAllah. So Syah, boleh tak kita nak go to the next punya session kan? Syah punya Akar Digital bukanlah sekadar nak assist klien buat content semata-mata. Okay, so Syah boleh tak share what is the purpose behind Akar Digital punya services, if you don't mind sharing? Okay, so Akar Digital, my background actually multimedia. Multimedia is a form of media, graphic, photo, video, website, social media, what so on. Tapi bila klien datang kepada kita, macam contoh dia baru nak build up a business, dia nak buat produk atau dia nak buat services. So I have to understand bagaimana marketing and sales bergerak juga. So tak bolehlah buat flyers tapi without tahu apa yang dia nak sampaikan, siapa klien dia, what so not. And then these visuals kadang-kadang dia cross a platform ataupun dia sebenarnya application dia pada banyak tempat. Mungkin di flyers, mungkin di banting, mungkin di website. So the synchronization or the branding apa semua tu kena ada kefahaman yang baik. So orang selalu kata, kau sebenarnya buat apa? Tak. Sebenarnya kalau tahu background saya dan tim Akar Digital, kita multimedia. So bila tak tahu kita buat apa, dia terjawab semua benda yang nampak macam buat macam-macam, tapi dia adalah integrated solution dekat situ. So kalau kita nak tengok Akar Digital punya misi untuk klien-kliennya, apakah yang
klien yang potensi yang nak datang ni, apa yang diorang boleh tahu what Aka can do for them. Oh, okay. Faham tak? Is it like you akan assist orang sales ke, branding ke, macam mana? Dari POV mereka. Okay. Saya selalu akan jawab, you all boleh bersama dengan saya sebab saya ada pengalaman 20 tahun untuk you utilisekan. Berkemungkinan selalu yang saya jumpa, klien dia pun tak clear nak pergi ke mana. Faham. Macam contoh, saya bagi contoh, awal tahun pertama saya dah go through Avon punya interview, bagaimana dia nak hire agency kreatif. Very interesting. So because Avon is an international company. So dia kata, Syah, kita memang akan ada collateral yang banyak. So cakap pasal model saja. Dia kata, you tahu kan kita ada buat pakaian dalam wanita. Kita ada model apa semua. So interview tu pada masa tu bukan saja kepada expertise I, but I kena tahu bagaimana model bergerak, bagaimana, okay, bila dah jadi macam tu, equipment apa nak kena pakai, do you have storage yang enough atau tidak, sebab kita akan share resources. Macam contoh, kebanyakan katalog apa semua from Brazil, so macam mana nak communicate benda tu. So proses tu I go through, dan bila kita boleh jawab benda tu, dia rasa confident dengan kita, walaupun syarikat kita mungkin kecil, tapi that experience tu lebih penting. Sama juga FGV. FGV kita baru ni pun kita baru selesai FGV punya branding, ada satu logo kita buat. The process tu kalau nak jawab balik yang tadi tu adalah bila kita meet up dengan klien nak achieve apa objectively, dan kita matchkan dengan apa yang kita mampu buat dan tak mampu buat lah. So more on the hand holding klien apa nak mencapai dia punya objektif tu lah. Yep. Dan kita blend in dengan kita punya expertise and our experience lah. Wow, okay. Bagi siapa yang nak, nak ada Syah punya strategi, boleh je kan? How would they sangat contact macam ni. How's the process? Untuk recharge, sebenarnya untuk recharge punya circle, community tu, semua community kita, I ada 1 hour free session untuk tengok marketing campaign saja, untuk structure balik marketing campaign saja. Wow. Kadang-kadang ada setengah business owner, dia tak boleh buat sale apa semua. So kalau saya touch dekat bahagian funneling saja, baru dia nampak. Simon bedah siasat lah, how's the campaign, macam mana planning tu. Okay, I ada produk nak release. Contohlah ambil benda kan Ramadan. Kita belajar daripada brand-brand besar lah. Macam contoh Bulan Bintang ke apa ke, diorang tak buat esok baru nak campaign, hari minggu ni baru nak discuss. Sometime a year kan, 3 bulan, 6 bulan. But mungkin SMEs yang kecil sederhana, diorang tak ada this knowledge, tak ada pun exposure untuk tahu benda-benda macam ni. But in my experience, dah ada sikit pengalaman ni, I bantu you all on that. Wow. Ataupun kita buat meet up, kita duduk je dekat TNL. I suka duduk dekat TNL. So kita spend 1 hour dengan whiteboardnya. Yeah, please. Dengan whiteboard semua. And enjoy the coffee sekali. Boleh lah nanti. Senang dengan Syah ni, dia seorang yang sangat santai. Saya dah kenal lagi 4 tahun dah ni. And kami suka bouncing ideas kan. Yes. And I think that is apa community yang Syah sedang nak bina ni, together with business owner dan creative people. Alhamdulillah. So Syah, boleh tak cerita sedikit your idea ke arah community building ni? Benda ni after you dah buat Aka Digital ke, along the way you rasa community building, recharge community ni crucial bila? I rasa kalau betul-betul I have to say thank kepada Nazri daripada Jabatan Pertanian Kelang, a friend of mine. Dan Amshari from AMEC. Dia satu friend masa COVID dulu. Nazri datang kepada Amshari, bagi tahu kita COVID, usahawan tak boleh keluar, but usahawan stranded, tak boleh nak buat sale what's not. Boleh tak kita buat live streaming? Itu asal dia. From there, I kenal a few usahawan yang mula daripada bangsal, buat santan sahaja, buat cili giling sahaja, buat 5 purut, buat kantan dekat tapak pelupusan sampah lah. Very interesting. Ada orang buat nenas yang kita tak tahu macam mana dia boleh buat nenas yang supply setahun tu cukup. Bila kita pergi tempat dia, kita belajar, oh okay, but I don't want to buat nenas. Dia dah expert dah buat nenas.
kita belajar banyak benda. Saya kata ish, interesting lah, but this is the unsung hero. Duduk macam contoh kan, ada seorang tu buat bunga kantan dekat tapak pelupasan sampah. Hari-hari dia masuk ke kebun dia, orang ingat dia orang gila masuk ke tempat pelupasan sampah. Ada dia cerita. Wow. So Rupanya tengah mengusahakan bunga kantan ya. kantan sangat mahal kan. So saya macam okay. Don't judge people masuk ke ladang pelupusan sampah. So asalnya saya suka sangat duduk di kerusi yang tim saya duduk ni lah. Saya duduk di situ dan dengar lah. So saya suka dengar benda-benda macam ni. Something yang kita boleh learn, belajar daripada kehidupan harian mereka. Dahsyat. So from there, no longer because Nazrin nak kena pergi fokus benda lain. Amsyari ada benda lebih besar dia nak kena buat. I tak nak stop. So I carilah lepas tu kalau you tengok dalam channel kita ada Ajazura pun dah fokus ada few thing dekat Mafa. I jumpa dengan Izzati pula. Kalau ada Jamali. So yang mana yang match the purpose, kita jalan je. So nanti tu dia lah kita jalan. Alhamdulillah. So sekarang ni Izzati nak cerita lah sikit, nak tanya jugalah. Apakah cabaran yang bila Syah kata kan, Syah pergi jumpa usahawan ni dia ada unsung heroes kan. Apakah cabaran yang sebenarnya Fali lihat lah, yang mungkin dari sudut servis Syah boleh membantu mereka di luar sana. Mungkin mereka tak nampak kan, Syah sometimes, perasan tak sometimes kita punya usahawan kita rasa macam mereka tak nak susahkan orang ke, kan. So apa yang sebenarnya Syah nampak dan Syah sebenarnya nak sampaikan, tapi macam mana ni nak tolong orang ni, nak bagi tahu pun satu hal kan. So what do you think cabaran yang paling biasa Falisha nampak lah yang mereka sedang hadapi tapi mungkin tidak perasan ataupun tak tahu nak mengeluh kat siapa ke macam mana? Betul. I just want to be clear to all yang mungkin menonton episod ni, because saya jumpa dengan SME, usahawan kecil sederhana. The big issue adalah budget. I baru-baru ni ada seorang travel agency. Tak risaulah budget semua. Please come and see. Jumpa je dulu. Saya selalu pesan in my consultation, I think kalau yang biasa dengan saya selalu cakap, if not with me, you nak ambil orang lain pun tak apa, but settle apa yang ada stuck dekat kepala you dulu, because itu I dah lalu 8 tahun lepas yang which is I tak boleh tidur malam. So I tak nak you lalu benda tu. Ni but this is what I want to do. If you really rasa kita boleh way forward together, of course dekat I akan ada cost-cost yang akan terlibat. So when the quotation datang, you rasa okay, then we proceed. If not okay, then that is business normal saja, tak ada masalah. So maybe risau budget tu tak kebanyakan yang put stop dekat situ adalah budget. I see. One of it is budget. Tapi kan, tapi kalau tak ada marketing kan, dia akan mengurangkan lagi pertumbuhan bisnes kita juga kan. So dia chicken or egg juga sebenarnya. Kebanyakan biasanya terperangkap in between of that, dia terjumpa orang yang salah pula. Bukan nak kata I baik, tapi in between because dia thought that dia boleh jimat, tapi sebenarnya dia terkena kat situ. Ada kes-kes lah macam tu. Tapi again, saya selalu pesan kepada usahawan, this is your business, decide lah, tak ada masalah pun. Macam contoh, kalau you kata you nak buat website, you dengar daripada I, lepas tu you quite expensive lah, go pergi buat dengan orang yang you selesa. At the end of the day, you have to bertanggungjawab pada business you. Betul. Banyak je orang cakap, alah dia sini cakap because dia nak pitch lah. Tak apa, never mind. Biasalah business. Biasalah ada. I kata ada orang cakap siapa tak tahu kata-kata ni kan, kalau you nak happykan semua orang, you jual ice cream. Ya. So next time kalau I nampak ice cream tu tapi baru I tahu tadi ada ice cream juga. Ada ice cream. Kami ada ice cream dah. So I boleh claim yang kita pun nak happykan ramai orang. InsyaAllah. So Syah, boleh tak share dengan Zati, selain daripada mempromosikan produk kita lah, menggunakan digital media semua ni, bagaimanakah digital platform ni boleh naikkan lagi trust, kepercayaan orang kepada brand kita? Okay.
cerita pasal brand lah kot kan. Selain daripada selain daripada produk ni kan, daripada orang nak promosi produk, macam mana digital media ni boleh menjadi satu platform bagi mereka nak menaikkan lagi kepercayaan terhadap branding. I think digital is equivalent to online lah. Competition sangat tinggi sekarang ni. Kalau kita talking about awareness kepada personal branding ataupun product branding ataupun company branding, I think dia kena naik selari seiring sekarang ni. So memang you kena work. Dia dah tak ada option dulu owner nak ke belakang semua-semua tu. Kan macam macam tadi I tanya lah. Introvert boleh tak ke apa? I hantar staff I je pergi BNI kan. Sebenarnya itu pun part of branding juga kan. You nak kena ke depan. In fact, I think it's you. Because kan, sebab kita business owner, kita nak deal dengan business owner first. Yes. Tapi sekiranya busy boleh. Tapi bila you faham benda tu, because you kena jumpa dengan orang yang buat, baru you nampak bila dia buat tu menjadi, dan baru you boleh adapt to yourself lah. Kalau you nak cuba-cuba kan, buat apa kan, dah ada proven kan. Tanya dulu. Sama juga macam tadi kan, application kan. Okay, kalau soalan tu sampai dekat I, you nak pakai untuk apa? Macam contoh you nak pakai kat social media, ada banyak platform. You punya approach macam mana? You suka video ke? Macam contoh I tengah tulis buku sekarang ni, sebab I dah lama tulis dekat. Buku apa tu? Boleh tak spill sikit? Apa topik dia? Okay, asalnya ramai orang tanya dengan I macam mana tiap-tiap tahun I boleh pergi haji. Alhamdulillah. So buku tu purposely bagi tahu journey pasal haji lah. Bestnya. Tapi bila I draft, I tulis, orang mesti nak kena tahu dulu siapa Syah ni. So dah I tulis buku I grown up, yang tadi budak nakal apa semua ni. Budak tak ada muka dah kelas tu. Sebab I sangat rasa yang Allah Ta'ala sangat sayang I. Alhamdulillah. Ini sebenarnya sebab bentuk hadiah. Not everyone. I selalu cakap bukanlah nak cakap jealous ke apa. Kita in a good way macam bestnya Syah. Boleh okay, sebenarnya it's part of your business juga kan. So how can you boleh pergi ke tempat yang ramai orang idamkan. Sebab ramai sangat kerap. Sebab ramai orang tanya. Okay, kalau kita faham kan, tabung haji yang kita nak pergi tu kan, point yang paling last adalah pergi haji bila berkemampuan. Okay, for your information, katalah 7-8 kali I pergi haji, I tak pernah guna duit sendiri. Wow, rezeki bukan kata ni, I nak ajar you satu benda. Apabila Allah Ta'ala berkehendak, tak ada apa pun yang boleh menghalang. Sebab itu bila Allah Ta'ala berkehendak 2018 sampailah sekarang ni, Akar Digital, aku tetapkan bahawa kau tak perlu pun mula dengan funding. Kau boleh mula dengan apa yang ada kat tangan kau. So our journey is very unique actually. You punya journey dengan I punya journey sangat-sangat different. So bila I boleh pergi ke haji without guna any single cent, so I rasa macam Allah mesti sayang lah kan. Sebab faham kita, mindset kita, kita kena daftar haji. Kita kena ada 30,000. Long process kan. Kita kena tunggu 15 tahun, 20 tahun. Penantian yang ditunggu-tunggu. Jadi dalam buku tu, I ceritalah. Tapi cuma bila dalam buku tu, budak nakal ni sebenarnya lagilah macam tak brain lah. Pada I tak brain lah. Macam tu lah. Memang actually nak tanya tapi lagi sebenarnya satu. Allah sangat baik, itu je. Memang Allah maha adil juga. Nak tanya Fat, bila nak launch buku tu? Roughly selalunya kalau orang cakap tulis buku kan, tulis buku tak selalu percaya. sibuk kan. Kita nak tahu bila rasanya akan dikeluarkan ni. Saya dah tanya dengan salah seorang kawan baik, nama Wanza, editor, kata patut ada before PBIKL tahun depan. InsyaAllah, amin. Okay, Syah nak tanyalah Syah, how Syah mengimbangilah antara memenuhi kehendak pelanggan dan juga kekalkan nilai yang dipegang. Maybe yelah macam mana nak imbang benda tu. Sometimes maybe you nak happykan dia, tapi at the same time you nak cakap sebenarnya ada better way of doing it. How do you handle that? Pernah tak ada situasi tu? Sangat pernah. Okay. Sorry tahun pertama mungkin agak sukar. Kadang-kadang it's a bit hard kan, kita nak cakap the truth ni selalu susah sikit nak cakap kan.
Tetapi Itu nilai you, hasil daripada berkawan-kawan macam ni, circle-circle macam ni sangat-sangat membantu dan belajar. I see. Sebab bila kita berjumpa dengan people, kita berjumpa dengan orang, sebenarnya dia sangatlah seni, dia ada arts di situ yang perlu belajar dan tackle. Dia tak ada dalam buku. So far yang saya tengok, dia ada dalam buku tapi bukanlah satu buku tu. You kena baca banyak-banyak buku, compilation all that. Dan sebenarnya berjumpa dengan orang baru, networking macam ni, circle macam ni sangat-sangat membantu. Membuka mata kita kan. Sebab orang yang macam ni dia approach begini, orang yang macam ni dia approach begini. So saya macam contohlah saya pergi TNL. Saya tengok kru ni macam ni, staff ni macam ni, back end kitchen ni macam ni. Tapi dia boleh ada satu tone yang sama. So itu akan sangat bagi saya keterujaan nak tahu bagaimana owner dia buat set up yang macam tu. So saya carilah owner dia. Kebetulan owner dia kawan saya. Kan senang macam tu. Yelah, I mean kita selalu kena belajar lah. I mean especially bila buka business kan. It's not something yang boleh lah. Ada orang kata kita boleh langgar-langgar dinding, tapi kena mengkaji balik. Betul sangat. Banyak self-reflection banyak kan, Syah? Sangat-sangat. Kalau tapi provided bersyarat you memang nak ambil benda tu. Kalau you sombong, you ego, tak boleh. Itu salah sebab kita nak belajar ni kita kena ada humble betul. Kan? Dan yang keduanya yet to mention, saya banyak belajar daripada tim saya. Oh yelah, benda ni kan it's not about age kan. Syah, lagi-lagi budak-budak Gen Z sekarang kan sangat kreatif, you know. And we like to work with them especially. Yes. Very interesting. Thank you so much. Sebenarnya Zati nak ucapkan terima kasih kepada tim Akar Digital. Sangat professional sangat professional. And Zati selalu cakap kat Syah, Syah, your team is super creative and I like the foto yang Akar Digital keluarkan. Dia ada satu konsep dreamy yang I suka juga this part. So dari sudut fotografinya, videografinya sangat mantap, and not to forget that your team is so committed lah. Alhamdulillah, rezeki. Last week kita meeting kan, I jumpa you hari Sabtu kan. So our meeting weekly activity review kita kita hari Khamis. So I cakap lah, you know, klien selalu nampak kita sangat-sangat bagus. So dia orang macam okay, adalah Cik Syah nak cakap apa-apa ni kan. Tapi I can affirm di Akar Digital, kita punya bottom line adalah saya tak nak orang yang toxic. Other than that, we can tolerate. So memang kita selalu beriman to our team. We want to keep our Avenger yang boleh way forward. Setakat macam tension sikit-sikit, pressure, deadline tu kita okay. Tapi no toxic people tu je. Betul. Because kita tengah nak bina something yang it's not easy kan. Nak jadi usahawan of course. Yes, of course. Not easy. So nak bina sesuatu yang bring the team together, go to the next level. It's not something yang senang lah. So saya nak tanya Fad lah, apa maksud kejayaan bagi Syah sebenarnya, seorang Fadli Shah? Oh, okay, very interesting. I tak suka sampai bawah soalan ni tadi. So ni Zati macam random picking question. Tapi what do you mean? What do you kalau Zati tanya ramai orang, dia akan ada jawapan berbeza. Ini bagi Fadli Shah. Dan I ada standard jawapan I yang I ambil daripada guru I, Dr. Omar Muhammad Noor. Subuh di Sabah Sandakan, dia bagi tahu kejayaan paling besar bagi kita apabila kita dapat masuk dengan semua orang yang kita kenal. Ini maknanya kawan-kawan kita pegang tangan sama-sama, staff-staff saya pegang tangan sama-sama, kita masuk syurga bersama-sama. That is a kejayaan. Sangat deep. Wow, okay. Saya suka sangat. Jawapan yang sangat mantap Syah. Memang pegang daripada dulu. That's a good punya leadership trait, because kita nak kembali kepada kita punya tujuan hidup ni kenapa kan. Sebab Dr. Omar pesan, one day apabila kita dah masuk ke syurga bersama-sama, nanti kita akan cerita hal-hal yang kita buat di dunia. Jadi nanti saya akan cerita dengan Zati lah. Ingat tak dulu you minta I masuk BNI, tak masuk-masuk lagi. Nanti kita akan cerita-cerita balik lah benda tu. Faham. So okay, Syah, okay, tadi kita dah cerita pasal apa meaning of success to you kan. Tapi apa pandangan Syah pula perkara yang memberi makna dalam kehidupan seseorang? What gives meaning lagi dalam kehidupan seseorang itu?
I think dua benda yang Islam mengajar saya adalah dalam satu hadis, buatlah walaupun sekecil benda yang bermanfaat. Harta mengalihkan duri di jalanan pun bermanfaat. So I always remind myself add value to other people. So kalau saya boleh sehari add value to other people, sehari ada satu perkara yang I add value to other people, itu dah quite bermakna an achievement to me lah. Okay, giving value lah. Tapi you buat banyak sangat hari-hari. I kalau dia datang, I stress. Tapi memang you one of the figure yang I sangat-sangat ni lah adore. Alhamdulillah, thank you. Still learning lah. I selalu jawab, I'm still learning. And then kita pun dekat dunia ni saya tak tahu berapa lama. Orang kata, Zati kenapa tak senang duduk, tak boleh duduk diam. Because sebenarnya bagi macam Zati lah, kita rehat tu nanti bila kita akan berehat selamanya tu kan, insyaAllah dipermudahkan supaya kita dilorongkan bersama orang-orang beriman, insyaAllah. So kita dah dalam Richard round lah, Syah. So okay, saya nak share apakah habit seorang Fadli Shah yang tak pernah ditinggalkan selain daripada solat dan benda-benda wajib lah. Okay, benda-benda wajib tu of course lah kita elak daripada meninggalkan. Tapi kind of your habit, is it like morning walk routine ataupun pagi-pagi kena minum coffee dulu ke? You have to start your day lepas solat tu you kena minum teh dulu ke, cicah. Random je kan. Kalau tadi deep yang ni macam relax sikit kan. Kalau okay, yang so far daripada Ayah Sofia lahir until to date, dan memang pun seumur dengan akar digital yang tak tinggal lagi, which at least selawat lah. Alhamdulillah. I memang everyday hantar Ayah Sofia pergi sekolah, memang kita kan selawat together daripada dia kecil sampai besar. Sekarang pergi ke sekolah, sampai ke sekolah. I tukang hantar dia everyday kan. So in order, budak ni mudah je, nak ajar lead by example saja. So bila you buat, dia akan ikut. So everyday buat. So I macam fikir in order dekat masa nanti kalau record tu tak berapa cantik, tapi you everyday selawat kat Nabi, so Nabi will recognize you, oh this is the person that nanti kan. So I always look benda-benda yang mudah nak buat lah gitu. So benda tu sebenarnya kita dah dapat tips tu, kita kena amalkan sahaja. But konsistensi tu susah juga nak dapat sebenarnya. Saya selalu pesan kat usahawan ada 3 benda yang bila you ada idea you kena buat. Pertama adalah action. Kadang ada ramai orang banyak idea, tapi bila saya cakap bila nak buat, so action tu maknanya now kena action. Kedua, you kena cari consistency you tu. Dan yang ketiga adalah persistent. Maknanya once you dah decide, you dah consistent, you kena persistent. Jangan terfikir untuk turn back ke apa ke. Committed to it kan? Because as go through tu dia makin susah, makin lemau and everything. Kita kena ingat balik why we start. It's okay. Kita kena know why we actually start again, okay? So Syah nak tanyalah mindset yang membantu Fadli Shah sepanjang perjalanan ini. Kenapa soalan-soalan ni susah-susah? Ya ke? Sebab tadi bukan Tapi memang suka because benda ni is important. I think untuk kita nak share supaya orang okay. Maybe ada orang yang baru nak jump into entrepreneurship kan, Syah. Dan benda ni adalah sebagai preparation kepada mereka. Betul. Okay. Mindset sebenarnya Islam dia sangat complete guidance lah. Okay. Dan I memang pick daripada apa yang ada dalam Quran, hadis, itu memang itulah mindset dia. Okay. So kalau jumpa usahawan, kalau dalam bahasa mudah, I always cakap kepada my staff, pada mana-mana consultation yang I buat, Allah ambil, Allah ganti. Kita baru tukar aircon rosak. So aircon rosak kena install 5,000. So Allah ambil. Tapi tak sampai satu hari Allah gantikan dengan klien yang value dia mungkin 10,000 macam tu, dah settle dah. So Allah ambil, Allah ganti. Dan mindset yang ada pada surah fa innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Aku bagi
kesulitan, tapi aku dah sediakan, aku sertakan dengan kemudahan. So guys, usahawan, especially dalam masa yang mungkin ramai yang rasa macam susahnya buat bisnes, susahnya nak dapat sales. Allah sebenarnya just duga kita saja, bagi ujian yang kecil saja. You kena be fokus untuk cari pintu dia saja. Sebab Allah dah sediakan pintu tu. Allah tak lepaskan you. Allah tidak abaikan you. Just relax, fokus. Just look for the pintu. If you tak jumpa pintu tu, come to the recharge. I believe ada lagi ramai yang boleh tunjukkan pintu tu. Don't be panic, insyaAllah. Ya, boleh berjumpa Yeah. dan share mana I believe you yang akan tolong dulu. Dia tak boleh tengok orang susah. tak ada, sama-sama. I think community is a team punya sports together lah kan. Kita mana yang kita punya sedaya upaya yang kita mampu. Okay, Falisha, boleh tak share Zati? Kita sebenarnya nak dekat di penghujungnya. Alright. So Zati nak come to a near closure lah. Falisha, so kalau nak tahu sekiranya nanti orang nak ingat balik Akar Digital dan Community Recharge ni yang telah Fadli bina selama 8 tahun dah. So far, apa yang Fadli harap yang mereka ingat mengenai apa contribution yang bukanlah nak bagi orang ni, tapi more on kalau boleh lah kita usahakan sesuatu. Faham. Dan kita harap benda ni memberi manfaat lah as you say. Tapi apa yang Syah nak diorang ingat akan apa yang Syah dah usahakan? Okay. Selama 8 tahun, yang I mula nampak sekarang ni adalah one thing about Akar Digital is a quality. Macam you mention just now, take a good photo apa semua tu. Saya selalu pesan kepada tim saya, but benda tu pun jadi naturally. Which is Akar is not Syah. Akar is not Ira, Akar is not Ikmal, Akar is not from the people yang ada di dalam tu. Akar is a people, Akar is Akar, the bunch of people yang ada di dalam tu. Okay. So one day if people sebut Akar, is a quality delivery and performance ke situ. Sebab memang bukan saja mungkin kita boleh kata ni kawan, so kawan cakap macam tu, most of the client dia tak tahu siapa yang buat benda tu kat belakang. Tapi I memang personally jumpa kata baguslah budak you ni. Even yang hantar flyers pergi pun dia orang dapat hantar dengan gaya Akar itu sendiri lah. Dah ada brand DNA kat situ ya. Ya, brand DNA. Not something yang easy nak build sebenarnya. So saya to be honest, since last year and early this year, saya cakap dengan Rashid, Syed, nak jual Akar and I nak resign actually. It's about time. Sebab tu nak tulis buku juga. Maknanya dia exit lah. Sambil-sambil lah kan buat TikTok live ke apa kan. So I think siapa saja teammate yang ada dekat sini, dia ready to replace, I mean to be my successor lah kan. Diorang boleh. Nampak tengah grooming. Because apa, a lot of business with purpose punya session ni, Syah sebenarnya tak ada di lokasinya sebenarnya. And I see your team is very dedicated, datang lebih earlier. Kita takkan ada satu keresahan yang team tu datang ke tak, sesat ke apa, dia will come early. So that's something yang Zati sangat appreciate lah. Sangat-sangat. Okay, last but not least lah, question yang terakhir lah kita nak dah penghujungnya Syah. Apakah message Syah kepada usahawan di luar sana yang sekarang ni sememangnya mereka tengah struggle? Mungkin mereka masih dilema atau masih takut lagi nak berjumpa atau nak mencari macam mana nak mencari the right circle. Nak improve tu. Apa message Syah kepada mereka yang masih tengah doubting lagi ni? Betul. I ambil sebulan pertama I develop Akar Digital 2018 dulu. Itulah yang buat I masuk office ni hari-hari. I tak jumpa orang. I thought that I sedang work on something. So I realise I tak develop anything pun, because office ni tak ada orang. Jadi bila tiap kali solat tu apa semua, I try to reflect. I kata I cannot be like this. Then Alhamdulillah Allah temukan seorang. I belajar from my mentor Rashid and Murshid.
musik yang bawa pergi jumpa orang juga. Kita jumpa ahli mata masa tu dekat 600 orang, 500 orang. Bila tiba-tiba jumpa 600 orang, overwhelming. Beratur punya panjang dah lah, tak ada staff nak entertain. Tapi it's an experience for me. When you stuck, networking circle is real. Hanya usahawan yang boleh bantu usahawan. Nanti insyaAllah diorang akan lorongkan perkara-perkara ni. Tapi of course lah, Allah Ta'ala akan bantu. But take a pause. Pergilah minum kopi dekat TNL. Dekat sana bunch of people hari-hari tengok usahawan keluar masuk. Pergi cuba tengok. Dulu awal-awal dulu masa 2018, because kita tak tahu kan nak buat apa kan. Hari-hari baca Redatus Salihin tiap-tiap pagi. Khatam 3 kali. Maunya tak ada apa-apa. Macam tak tahu nak buat apa. Kok. Jadi kena baik lah. Hari-hari baca kitab lah. Jadi sebenarnya ada benda sebenarnya at routine you kena buat sebenarnya. Yeah, I think one of Zati lah bagi Zati kan, networking is one of our job role sebenarnya sebagai seorang usahawan. Betul. It's not something. Kalau Ajar Zura dia letak dalam mazhab nombor 1. Dia bukanlah something yang kita nak opt saja. Dia adalah something, especially now kita kena berjumpa, bertukar idea dan who knows dapat lebih idea dan kolaborasi berlaku di situ. Betul. Dan I do agree. I bersependapat zaman sekarang kena collab. Especially kan. Tak boleh sorang-sorang. Ya, so kita alangkah sedihnya dah sudah di penghujungnya. So untuk sesi ni. Sebab tapi don't worry, nanti I think Felicia dan Zati akan update perjumpaan community Business with Purpose dan recharge semua. Kita boleh jumpa. Kita boleh lebih connected di situ. So di situ saja daripada saya, host pada hari ini Zati Syahira, dan kita berada di Business with Purpose episod 7. Terima kasih.